Okay, kita orang jumpa pun dekat Instagram. So, kita orang tengok macam okey kan. Dekat pun dekat lah. So, try lah. Tengok apa semua. Tengok semua okey. So, kita orang pun tak payah nak banyak fikir lah. Semua senang lah. Mudah lah. Mudah. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu kali pertama di hidupku. Kita tengok memang sangat-sangat tinggi. Tersusun, terus tak adalah nampak huru-hara. So nampak nice lah. Semua lah. Flow majlis pun faster than we thought. Sebab tak banyak macam orang masuk campur tangan. Dan manager pun okay in handling everything kan. Lepas tu semua pun senang, friendly, ramai staff. So I think everything is Pesta hari ulang tahunku, dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih. Untuk decoration, okey lah. Cantik lah. Macam sedap mata memandang lah. Takkan tak okey lah. Mesti okey. dia nampak tak. klasik tapi nampak nice lah. Dia klasik yang tak terlampau lama lah. Nice. I think makanan semua sedap. I bukan peminat makanan kenduri dan makanan tradisional. But tadi I rasa I makan macam I bukan pengantin kot. Walaupun I sakit gigi, my wisdom tu tengah nak keluar. Tapi I makan banyak gila. I tak expect pun I makan banyak tu. Sebab dengar semua orang cakap nanti makan sikit-sikit kan. Tapi I makan je. Sulit tidur, suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, Sangat recommend lah. Daripada segi harga, decoration apa semua tempat, Vibe, makanan, vibe. cantik dan makanan sedap. And senang lah, senang. Sebab semua benda dah ada. 5. 5. 4.5. Ingat kenduri, Ingat rumah Abang Jamil. Bye.